Video ini kita menerangkan pula bahagian cucu, tetapi kita tengok cucu-cucu ini tidak mewarisi. Kita tengok macam mana. Okey, katakanlah dia ada anak perempuan 4 orang, tetapi anak perempuan yang pertama ini telah meninggal dunia dahulu dan anak perempuan ini ada anak lelaki, di sini. Maknanya anak lelaki daripada cucu lelaki daripada anak perempuan ini. Dia ada anak. Okey, kemudian yang ini masih hidup. Tiga orang ini masih hidup. Jadi yang ni mereka akan dapat 2/3 bahagian. Jadi cucu ni dapat ke dok? Cucu ni dok dapat. Cucu ni tidak akan dapat. Sebab apa tidak akan dapat? Sebab dia merupakan anak daripada anak perempuan. Maksudnya ini cucu lelaki, walaupun dia lelaki tetapi dia daripada keturunan perempuan. Bermakna dia tidak mewarisi bahagian faraid menurut mazhab Syafi'i. Jadi macam mana kita nak bahagi bahagian untuk cucu ni macam ni? Bolehlah tuan-tuan dan puan-puan nak buat wasiat ataupun hibah. Boleh buat wasiat dan hibah secara proper kepada cucu ini. Okey, jadi yang lebih tadi ni kan 2/3 saja Syazwan ni. Yang lebihnya, jadi kita kena siasat. Si mati ni dia ada adik-beradik ke tidak? Okey, kita katakanlah dia ada adik-beradik, iaitu saudara seibu sebapa lelaki. Bermakna yang ni akan dapat 1/3 daripada harta pusaka. Kalau dia tinggalkan 3 juta, contoh 3 juta, 2 juta ini dibahagikan kepada anak-anak perempuan dia. 1 juta ini dia bahagikan kepada adik-beradik dia. Itu jika harta pusaka. Tetapi sekiranya telah buat wasiat ataupun hibah ataupun telah merancang harta pusakanya, maka wasiat ataupun hibah ini telah terkeluar daripada yang 3 juta tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan nak buat wasiat hibah, boleh sahaja hubungi Nurul Syazwani binti Rasmawi. Saya merupakan Islamic Estate Planner di As-Salihin Trustee Berhad. Hubungi saya, insya-Allah kita berjumpa. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.